Okey, saya tunjukkan cara mudah. Kita buat beberapa grup untuk kita ingat aksara Jawa. Grup satu saya ambil dulu aksara yang pertama lah, aksara Ho. Okey, ini adalah aksara Ho. Aksara Ho ni, tunjuk je, saya nak terbalikkan kamera. Bila saya terbalikkan kamera, you all terus dapat aksara nombor 2, iaitu dibagi aksara Lo. Okey, saya terbalikkan kamera. Okey, sekarang nampak ni dah terbalik, ni jadi Lo. Ni aksara Ho, aksara Lo, dia adalah terbalik daripada aksara Ho ni tadi. Ini adalah Ho, ni adalah Lo. Ini adalah grup yang pertama. Okey, dah 2 aksara, you all boleh hafal. Mudah kan? Sekarang ni kita tengok grup nombor 2. Grup yang kedua adalah aksara No. Ini adalah aksara No dengan aksara Ko. Okey, senang nak hafal. Grup nombor 2, No dengan Ko. Beza dia sikit je. Yang ni macam N belakang, ni macam M belakang.